Dah Syasha. Dah ke? Dah. Okay, Dah. sorry. Assalamualaikum semua. Saya Nur Zafirah Fiti Mak Rizwan dari kelas 3 Khadijah. Dan saya Syasha Rana Humaira dari kelas 3 Aisyah. Selamat datang ke Lensa Seri Kandi. Kami daripada Wakil Brigad Bestari. Zafirah, Kenapa, saya nak Syasha? tanyalah, kenapa kita duduk kat sini, Zafirah? Zafirah heret saya ni, kenapa Zafirah? Syasha, saya nak temu bual Syasha sedikit boleh tak? Oh, temu bual pasal apa ni? Syasha tak ingat ke kita ni dah nak exam Syasha? Zafirah, kita nak exam lah. Saya tak ingat. Saya takut ni, Zafirah. Dekat-dekat nak exam ni, saya nak tanya tentang exam ni boleh tak Syasha? Boleh Zafirah. Boleh. Okey Syasha, nak exam ni mesti ada perasaan bercampur aduk, sedih, gembira. Syasha share sedikit boleh tak perasaan Syasha? Boleh. Zafirah nak tahu tak, kalau bab exam lah ni kan, pertama lah saya rasa semua pelajar mesti ada rasa ni. Mesti kita akan rasa takut. Betul tak? Betul Syasha. Zafirah pun takut saya rasa. takut juga Syasha. Kan, kat depan ni mesti takut. Takut tak? Lepas tu Zafirah, yang kedua, perasaan ni berdebar. Saya berdebar lah saat nak exam ni, Zafirah. Jadi saya rasa tak pelik lah kalau kita rasa takut, berdebar. Tapi saya tak nangis lah, Zafirah. Lepas tu Zafirah, yang pertama saya berdebar takut. Dan saya juga saya berdebar takut tu, saya taklah over sangat, Zafirah. Dan saya berpegang pada kata-kata jangan berputus asa. Saya nak tanya, Zafirah ni berpegang, bila Zafirah bangun daripada tidur tu, apa yang benda first Zafirah ingat? Kalau prinsip saya berusaha bersungguh-sungguh. Kenapa berusaha bersungguh-sungguh? Sebab kita berusaha lah setara mana pun mesti ada hasil ni Syasha. Betul, walaupun kita usaha kita kecil je, tapi akan ada hasil dia nanti. Okey Zafirah, lagi? Okey Syasha, after exam apa yang Syasha buat? Okay, after exam lah kan, biasanya Zafirah, saya ambil exam sejarah tahun lepas. Saya ni teragak-agak dengan jawapan sejarah saya. Kenapa Saya lepas saya hantar buku tu dekat guru bertugas, saya ambil buku teks saya, saya hantar kertas dekat guru bertugas, saya ambil buku saya tengok jawapan. Saya ingatlah soalan-soalan tadi ni, sebab soalan tu segar lagi kan. Saya tengok jawapan. Kalau betul tu Alhamdulillah, kalau salah na'udzubillah. Okay, lagi Zafirah. Seren Syasha, kalau time exam tu cikgu tak datang, apa Syasha and the class buat? Okey Zafirah, pengalaman ni saya dan kelas-kelas saya dah pernah lalui. Okey, jadi tahun lepas kami tak ingat, saya tak silap periksa apa masa tu, cikgu tak datang. Cikgu yang bertugas cikgu tak datang? Ya Zafirah, cikgu tak datang. Zafirah tahu tak betapa gelabahnya kami masa tu. Kami pun suruhlah BKT kami pergi cari cikgu bertugas. Rupanya Zafirah tahu tak Kenapa tu Syasha? Cikgu tak datang. Astagfirullahaladzim. Cikgu tak datang Zafirah. Kami pun suruhlah BKT kami pergi panggil kelas sebelah. Bukan panggil kelas sebelah, panggil cikgu kelas sebelah. Lepas tu cikgu tu pun pergi ke pejabat, ambil kertas periksa, bagi dekat kami. Zafirah tahu tak, masa tu dalam 20 minit baru kami start. Orang lain dah start banyak dah. Kita orang baru nak tulis nama. Lepas tu sempat jawab ke tak? Alhamdulillah sempat jawab Zafirah. Okey Syasha. Okey, soalan seterusnya, kalau time exam ni mestilah ada yang nak kena akal ni, sukalah minta-minta soalan, minta-minta jawapan kan. Macam Syasha nak jawapan sikit. Syasha, apa tindakan Syasha? Okey, ni saya bersemangat sikit nak cerita Zafirah. Zafirah tahu tak, saya rasa sekolah rendah lah. Saya tengok zaman kekanakan kita kan, masa tu sekolah rendah periksa akhir tahun rasanya, exam akhir tahun. Dia pun ada orang ni macam dekat saya macam tu. Saya macam, siapa benda pula ni? Dia macam, Syasha cakap macam tu. Saya cakap, apa? Dia pun tunjuk kertas soalan dia tu. Saya ingat lagi soalan nombor 5. 5. Nombor 5. Dia pun, apa ni? Saya macam cakap, apa benda pula ni? Dia nak jawapan daripada saya. Saya pun cakap, tak buat lagi. Saya cakap tak buat lagi. Sebab kenapa Zafirah? Kalau saya bagi dia soalan tu, rugilah saya. Saya belajar, saya nak bagi kat dia jawapan saya. Jangan. Macam mana kalau dia 100, saya 99? Kan tak rugi tu Zafirah. Betul Syasha. Betul tak? Lepas tu apa tindakan Syasha? Saya pun tak bagilah Zafirah. Tapi lepas dah habis peperiksaan tu, saya sebagai pemimpin yang bertanggungjawab lah kan, saya pergi jumpa guru. Saya cakap dekat dia, yang budak ni, saya cerita dekat dia. Lepas tu cikgu tu pun panggil budak tu. Dia panggil dekat bilik disiplin lah. Budak tu pun cakap,
budak tu mungkin dah insaf lah kan Zafira, kita tak tahu. Betul, Lepas tu Syah. lepas dia keluar daripada bilik tu, dia pergi terus jumpa saya. Cakap, Syasha, saya minta maaf. Dia nak minta maaf dekat saya. Nasib baiklah ada perasaan minta Saya maaf pun tu. taklah berdendam sangat dengan dia kan. Saya pun cakap, ya tak apa, saya maafkan. Kawan-kawan pun jangan buat macam tahu minta jawapan. Okey Syah, seterusnya apa kaedah pembelajaran Syasha? Okey, kaedah pembelajaran ni, dia tak kira saya lain, Zafirah lain. Betul, Mungkin yang tengok ni pun kaedah pembelajaran dia lain-lain kan Zafirah. Betul. Kalau kaedah pembelajaran saya rasa saya sesuai dengan penulisan. Saya kena, okey, saya kalau sejarah lah kan, saya kena baca, faham dulu. Kita tak perlu ingat lagi kalau sejarah ni. Kita faham, lepas tu kita baru tulis benda tu. Itu kaedah pembelajaran saya. Kalau Zafirah lah kan, macam mana kaedah pembelajaran Zafirah? Kalau saya lebih kepada membaca. Saya kurang minat sikit menulis ni. Oh, betul-betul kita lain kan Zafirah. Betul. Saya pun nama Syasha, awak Zafirah. Nama pun tak sama dah tu kan. Betul Syasha. Lepas tu Zafirah, bila kaedah tu lain-lain, mungkin cara jawab kita pun lain-lain jugalah kan. Betul, Syasha. Ada cara jawab dia macam ni, cara jawab tu macam tu. Okey Zafirah. Betul Syasha. Okey, seterusnya after exam kan, ada ataupun pernah tak berbincang dengan kawan-kawan? Okey, ni tak usah dikatakan lah Zafirah, mesti ada. Bila entah, saya tak ingat. Tapi peresa masa tu, lepas habis je exam tu, ni kawan-kawan saya ni berkumpul ni dekat meja saya ni. Berkumpul, Sampai Syah? ada yang duduk macam tu. Wah. Duduk macam tu nak apa? Nak bincang soalan punya pasal. Zafirah tahu tak? Saya ada cerita ni. Soalan dia, kami tengah berbincang ni, dia salah satu. Dia menangis Zafirah, merah mata Jangan dia. menangis. Betul. Zafirah tahu tak? Last A juga tak kesudahnya Zafirah. Kawan-kawan, kalau kawan rasa soalan tu salah ke, betul ke, janganlah berputus asa. Kita trust the proses, okay? Walaupun benda tu rasa salah, tapi tak apa, kita percaya yang kita nak akan dapat A. Set dalam mind macam tu. Betul. Okay, soalan terakhir. Syasha pernah tak ada kisah waktu peperiksaan ni? Syasha masih ingat sekarang ke? Syasha kongsi sikit boleh tak? Okay, boleh Zafirah. Okay Zafirah, kalau bab-bab kisah ni kan, kita semua ingat peperiksaan kita ni, yang dekat sini ni pun mesti ingat US1, US2, PPT, WASA, semua ingat. Okay, kalau saya tak ada pengalaman atau kisah yang sedih, happy, tapi saya ingat, Zafirah pun mesti ingat top Zafirah, berapa A Zafirah dapat, mesti akan ingat. Lepas tu saya ada satu kisah ni lah kan, dia menyentuh jugalah hati saya. Sebab tu saya ingat sampai sekarang. Okay, benda ni jadi 2017 tak silap saya. Masa ni seorang lelaki tu, dia masuk Dewan Peperiksaan. Saya ingat lagi, dia subjek kimia masa ni. SPM Zafirah. Kimia. SPM tu Zafirah, SPM. Lepas tu dia keluar je Dewan Peperiksaan tu, alangkah bahagianya dia Zafirah, sebab dah habis ni kimia peperiksaan ni kan Zafirah. Kalau saya pun gembira juga. Kimia ni susah sangat. Kimia ni susah. Bila dah habis tu bahagialah dia keluar. Tapi tak sampai beberapa minit, cikgu panggil dia. Cikgu panggil dia pergi pejabat Zafirah. Kenapa tu Syasha? Zafirah tahu tak dia ingat dia kenapa? Dia ingat dia kena kes disiplin. Rupanya Zafirah, Rupanya sedih ni Zafirah. Zafirah nak dengar ke? Kenapa Syasha? Rupanya mak dia meninggal. Alah, Innalillah. betul Zafirah, mak dia meninggal. Itulah Zafirah, mak dia meninggal. Lepas tu Zafirah, dia pun sedih lah kan, mak dia meninggal. Lepas tu dah lah beberapa kertas lagi Zafirah. Betul. Saya rasa kimia ni kan before admit payah Zafirah. Betul, admit payah Syasha. Lepas tu lah dia tak boleh balik masa tu Zafirah. Kenapa pula Syasha? Dia tak boleh balik lah, dia SPM Zafirah. Dia tak boleh repeat. Betul juga tu Syasha. Lambat lagi nak kena repeat. Dia tak boleh balik. Lepas tu macam tu lah Zafirah. Tapi Alhamdulillah, dia pelajar tu dia dapat 9A tambah. Alhamdulillah. Tapi itulah, sedihlah sikit kehilangan orang tersayang, mak dia Zafirah. Zafirah tahu tak, sebelum dia jawab kimia tu, dia call dulu mak dia Zafirah. Dia call dulu, dia cakap, Mama, abang nak exam esok, exam kimia. Tapi last esok after keluar tu, tak ada mak dia. Itulah doa seorang ibu ni penting juga kan Zafirah. Betul, kan? Bukan betul. ibu, ayah pun penting. Itulah Zafirah. Syasha, kita dah nak habis ni. Zafirah, sebelum habis tu, Zafirah ni rancak tanya saya ni. Saya pun nak tanya Zafirah juga, boleh? Boleh Syasha. Saya nak tanya lah kan Zafirah. Zafirah tanya perasaan saya. Saya tak tahu pun perasaan Zafirah ni macam mana. Okay, macam mana perasaan Zafirah nak hadapi exam ni? Perasaan saya lah kan, confirm lah macam Syasha tadi, berdebar, takut, gembira, semua ada, bercampur aduk. Tapi kita kenalah
berdoa kepada Allah, berserah kepada Allah untuk soalan exam kita nanti. Betul. Okey, Zafira. Zafira mesti dah ada buat persediaan awal kan untuk ada. nak exam ni kan. Semua murid dah ada persediaan. Tapi saya nak tahulah persediaan Zafira ni apa Kalau saya subjek saya fokus sikit macam matematik, sejarah, sains ni. Kalau untuk matematik saya perbanyakkan latihan, sejarah baikkan membaca. Okey Zafira, saya nak tanya lah kan. Saya rasa saya nak tanya sangat Zafira benda ni. Zafira kalau mengantuk dalam kelas kan, Zafira buat apa? Hai Syasha, takkanlah saya nak tidur pula. Mestilah saya bangun. Saya banyak je tips untuk kalau mengantuk kelas, tak kasi mengantuk. Kalau saya bangun, kita nak cuci muka ataupun saya tarik nafas dalam, lepas tu hembus slow. Betul. Sebab sekarang Zafira banyak sangat murid-murid pelajar zaman sekarang ni tidur dalam kelas. Cikgu ni Allah pasrah dah Zafira. Itulah Zafira perangai murid zaman sekarang kan. Tapi tak apa. Tapi kalau kita nak jadi pelajar cemerlang ni, kita kena berusaha. Zafira, saya rasa dah terlambat dah kita ni. Rancak sangat kita berbual ni Zafira. Yelah, Zafira, tak apalah. Sekian saja pada kami. bye.